Hai semua, dalam video kali ini Abang Telco ingin menunjukkan cara-cara untuk mendaftar Telco Rate 1 dengan menggunakan nombor baru. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk menyokong channel Abang Telco. Okey guys, mari kita mulakan. Langkah pertama, akses borang Rate 1 Customer Service. Okey, pertama sekali kita perlu akses borang online tersebut sama ada melalui QR code yang tertera pada skrin ataupun melalui link yang Abang Telco telah sediakan dalam description di bawah. Abang Telco cadangkan anda untuk isi borang dengan menggunakan handphone bagi memudahkan lagi proses. Okey, selepas anda scan QR code ataupun anda buka link yang Abang Telco telah sediakan di bawah, anda akan terus ke borang customer service yang anda boleh lihat pada skrin. Anda boleh menggunakan handphone ataupun komputer untuk mengisi borang ini dengan selengkapnya. Untuk langkah kedua, anda perlu mengenal pasti jenis permohonan anda. Okey, kita scroll sedikit ke bawah. Okey, dalam bahagian ini anda perlu nyatakan permohonan anda. Anda boleh memilih daripada 9 jenis permohonan. Permohonan pertama, General Enquiry. Ini kalau anda ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, ada benda tak faham, tanya saja. Nombor 2, Sign Up Rate 1 Postpaid. Ini kalau anda ingin daftar nombor baru ataupun untuk kekal nombor semasa anda dan bertukar kepada Rate 1. Ketiga, untuk upgrade ataupun downgrade plan semasa Rate 1 anda. Keempat, untuk terminate line ataupun terminate account Rate 1 anda. Kelima, untuk membuat pembayaran bil ataupun untuk unbar line yang telah disuspend oleh Rate 1. Keenam, untuk buat semakan bil semasa. Ketujuh, untuk buat penukaran nama tuan punya akaun Rate 1 ataupun change account ownership. Kelapan, untuk upgrade subline ke master line. Dan kesembilan, terakhir sekali, untuk mendaftarkan diri anda sebagai ejen jualan Rate 1. Oh ya, okey, selepas kita dah go through 9 jenis permohonan tadi, jangan lupa untuk isi nama penuh, full name, nama penuh seperti di dalam MyCard IC, nombor MyCard anda juga untuk rujukan kami, dan jangan lupa untuk tekan save form link for future usage. Okey, ini penting supaya anda dapat rujuk semula borang ini di masa hadapan. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar cara untuk mendaftar Telco Rate 1 dengan menggunakan nombor baru. Jadi kita klik butang nombor 2 dan kita scroll ke bahagian nombor 2. Sign Up Rate 1 Postpaid. Peringatan, anda perlu hantar gambar IC depan dan belakang dan membuat bayaran yuran proses seperti yang tertera dalam borang. Proses mendaftar nombor baru untuk Telco Rate 1 akan dimulakan selepas maklumat permohonan anda lengkap dan juga bayaran sudah dibuat. Sekarang, Abang Telco akan terangkan dengan terperinci cara untuk isi borang ini. Okey, pertama sekali klik link Pay Registration untuk buat bayaran. Anda akan dibawa ke page Bill Please untuk membuat bayaran secara atas talian. Anda boleh menggunakan mana-mana akaun bank yang disediakan. Untuk makluman, anda perlu membuat bayaran deposit dan juga 1 bulan advance payment mengikut plan Rate 1 yang bakal anda pilih. Anda boleh rujuk dalam borang Abang Telco. Dalam page pembayaran ini, pastikan anda isi nama, email dan juga nombor telefon yang boleh kami hubungi anda. Jangan lupa untuk print screen bukti pembayaran untuk rujukan Abang Telco. Setelah selesai buat pembayaran, print screen dan kita kembali semula ke page penukaran Telco Rate 1. Okey, kita scroll ke bawah. Kedua, tekan click to upload untuk upload gambar MyCard depan dan belakang. Saya ingin ingatkan anda untuk tidak upload gambar salin dan photostat. Sila gunakan kamera phone anda untuk ambil gambar depan dan belakang. Ketiga, anda perlu isi alamat rumah ataupun kediaman bagi penghantaran SIM card anda. Keempat, anda perlu mengisi nama penuh ibu anda mengikut kad pengenalannya. Kelima, di bahagian email, anda perlu mengisi alamat email yang betul untuk penghantaran bil bulanan. Keenam, bagi pilihan pendaftaran, anda perlu memilih new number bagi membolehkan anda melanggan pelan Rate 1 dan menggunakan nombor baru. Ketujuh, anda perlulah memilih salah satu daripada pelan-pelan yang telah disediakan oleh Rate 1. Abang Telco akan update dari masa ke masa jika ada sebarang produk-produk baru daripada Rate 1. Okey, ke-8, scroll ke bahagian to register a new number. Okey, pertama sekali klik pada I will pay RM10 dan deposit. Sebagai menandakan anda akan membuat bayaran secara atas talian, jangan lupa untuk send print screen selepas membuat bayaran melalui Bill Please. Ke-9, anda perlu mengisi 4 digit pilihan anda. Sila jangan masukkan nombor yang terlalu cantik seperti 1111, 2222, 8888. Memang tak akan dapat punya. Jadi masukkanlah nombor 4 digit yang rawak seperti 3498 ataupun 5893.
tim Abang Telco akan mengusahakan untuk mendapatkan 4 nombor pilihan anda. Akhir sekali, scroll ke bahagian paling bawah dan tekan submit on WhatsApp. Okey, langkah terakhir sekali, hantar borang dan tunggu pengesahan. Okey, selepas anda menghantar borang melalui WhatsApp, borang anda akan diterima oleh tim Abang Telco. Tim Abang Telco akan buat proses permohonan anda secepat mungkin. Anda juga akan dimaklumkan melalui WhatsApp apabila permohonan anda telah diluluskan. Okey, setakat itu sahaja daripada Abang Telco untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Abang Telco untuk lebih banyak tips yang berguna di masa depan. Semoga bertemu dengan anda lagi di video-video yang akan datang. Okey, terima kasih guys.